Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel Digital Muslimin. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada follower-follower yang support saya dalam YouTube ni. Saya harap bantu lagi saya dan support supaya lebih memberi kebaikan ataupun kita kata membantu lagi channel Digital Muslim ini untuk terus berkongsi maklumat-maklumat dan cerita pengalaman aku dalam fotografi. Okey. So hari ni aku nak cerita satu pengalaman aku join bersama karyawan Negeri Sembilan untuk snap Milky Way. So benda ni bagi aku memang first time, dan aku sebelum ni memang tak pernah terlibat dalam snap Milky Way ataupun join team. Sebab sebelum ni aku shoot foto sendiri, aku pergi, kadang aku pergi travel kan, contoh aku pergi Melaka, aku pergi Pahang, aku pergi Perak, semua aku shoot aku sendiri dan dengan family aku. So kali ni, ini adalah satu pengalaman baru aku shoot bersama tim karyawan Negeri Sembilan, KLNS, shoot Milky Way. Dan waktu shoot tu pula tu malam. So ini satu pengalaman baru yang aku dapat. Okay, so pengalaman baru yang aku dapat ni adalah satu penambahan ilmu baru kepada aku, sebab adanya orang yang tak dapat merasai tempat yang kita nak shoot tu ataupun pengalaman tu. So aku cerita kat sini apa yang pengalaman aku shoot, apa yang aku dapat dan apa yang aku tak dapat. Okay, so pertama, kalau kita nak shoot Milky Way ni, kita kena faham dulu, satu tempat yang kita nak shoot ni betul-betul gelap. Memang tak ada lampu. Kalau perjalanan tu gelap, jangan lupa bawa lah lampu. Bawa lampu, bawa torchlight, sebab kita nak pergi satu tempat tu, kadang-kadang tempat tu mungkin jalan dia tak selamat. So kita kena adalah torchlight. Pertama ada lampu. Kedua, ini pengalaman, aku cerita pengalaman lah. Yang kedua, sediakan boot. Kasut boot dah. Maksudnya kasut yang selamat kan, kita pakai yang ada yang mahal sikit tu, ada besi ataupun tapak yang tak mudah basah. Maknanya kasut kita tu kasut boot lah. Kalau baik lagi tapak dari besi lagi baik. Dan yang paling penting, tapak tu mesti selamat. Terutama kalau kita pergi tempat shoot tu batu ke sungai ke, kena betul-betul selamat. So aku pergi kali ni ialah tepi laut, tepi pantai, tepi laut. Aku shoot kat situ memang batu dia tajam. Biasa aku pergi ambil gambar, aku gunakan kasut biasa. Tapi kali ni, untuk pergi Milky Way, aku kena pakai kasut boot. Sebab takut terjatuh, tempat yang gelap kan, malam. Jadi aku pakai kasut boot lah, untuk selamat. Yang ketiga, bag kita tu mesti ada cover. Cover maksudnya cover plastik, ataupun kita bawa plastik sebab takut hujan. Ini pengalaman yang aku hadap masa aku pergi baru ni. Yang keempat, peralatan tu komplit dulu sebelum kita sampai kat sana. Sebab apa? Sebab nanti kadang kita dah sampai, kita tak bawa tripod lah, kita lupa lah bawa tripod. Lepas tu kita lupa lah bawa peralatan sokongan kamera kita. Itu mesti kena bawa. Mesti pastikan sebelum pergi tu barang tu cukup. Yang kelima, kerusi tempat kita duduk. Sebab kadang-kadang kat sana memang ada batu besar kita boleh duduk, tapi kita takut kan bahaya binatang ke apa, so kita pakai kursi. Kursi camping tu penting. Bawa kursi tu. Sebab kursi camping ni lah paling ringan dan mudah kita bawa. Yang keenam, kita punya tripod. Pastikan tripod yang selamat lah, jangan pakai tripod yang ringan. Sebab kalau kita pergi tempat yang berair macam sungai tu, nanti bila kita buat slow shutter kan, kita akan pakai slow shutter sikit tu, takut dia kena itu bergoyang. So tripod tu kalau dia ringan, pakai pemberat. Itu penting. Okay.
Yang ketujuh macam saya sebut dah, spotlight, lampu atas kepala, lampu untuk setting untuk satu lampu kepala untuk kita tengok jalan. Yang kedua, lampu untuk kita buat slow shutter. Sebab apa, kalau kita nak tunggu Milky Way tu kita makan masa. So kita kena buat lampu tu lah untuk kita buat lighting kan. Kita nak tulis buat tulisan ke, itu penting. Sebab kreativiti ni kadang-kadang kita bukan fikirnya duduk tempat tu je. Okay. Sambil kita duduk tempat tu, kita menunggu. Sebelum kita dapat, kita guna dulu kreativiti. Sebab kita nak pergi tu, tempat tu satu adalah susah, bahaya, dan nak pergi tu bukan selalu. So ambil peluang yang kita ada, guna dekat sana. Kalau ada flash pun, bawa je flash tu. Sebab ada kegunaan di sana nanti. Okay. So perjalanan kita orang bermula pukul 12 malam. Okay, 12 malam kita target permulaan Milky Way, untuk nampak Milky Way. Tapi pada malam tu dia mula-mula renyai dah, hujan sikit. So kita orang fikir kalau hujan mungkin awan tu akan bersih dan akan nampak semua Milky Way kita tu untuk kita ambil gambar tu. So kita orang pergi pada pukul 12 malam tu, kita sampai tu dalam pukul 1. Selepas pada tu kita kumpul satu tim, baru kita gerak. Masa yang kita gerak tu, tempat yang betul-betul gelap tu, masa tu lah siapa yang ada spotlight yang terang, bantulah kita orang. Adalah yang pengalaman bawa spotlight terang. Bila lalu tu betul-betul gelap, betul-betul kita kena berhati-hati. Sebab takut licin, jatuh. Kadang-kadang kita nak turun curang tu, takut daun tu kan. Ya, ini pengalaman lah, pengalaman yang aku hadap pertama kali. Kena berhati-hati sikit. Letak dulu ya. Okey. Curang sikit. Kat sini lah berbatu-batu sikit. Baik pakai kasut boot. Settle ke tidak? Tidak ke? Basah bang. Kalau pakai kasut biasa ni sakit lagi. Keras kan? Batu tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله توكلت على الله لا ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله توكلت على الله لا قوة إلا بالله العظيم. Mana pokok lampu tu lah. Pegang tu. Lampu kepala tak ada kan? Tak ada. Ada lampu ni je, power bank. Macam mana ni? Tak boleh drone ni. Terbang. Kalau ada spotlight ni naik terbang sikit tu mai. Set buat skill. Ni cuba kat atas tau. Aku nak pergi tu buat. Yang penting pastikan tim kita tu sama-sama duduk dekat. Sebab takut jatuh kan, kita boleh bantu kawan-kawan kita yang ada yang terjatuh ke.
Sebab benda tu kita tak boleh buat sendiri. Kita kena bersatu. Okey, so bila dah turun kat bawah tu, kita orang ni pada awal gerak ni memang pakai baju sejuk tu. Pakai baju sejuk tu. Okay, semangat lah kan. Fikir tempat nak ambil gambar ni gila, memang sejuk lah. Sebab tempat tu laut kan. Okay, sejuk ni, mesti angin sejuk ni. Sampai dekat sana, langsung angin tak ada. Tak tahulah aku nak cakap sama ada hari yang aku pergi tu memang tak ada angin ataupun memang tepi pantai macam tu. So kita orang dah sampai kat sana, semua buka baju sejuk tu balik, tak boleh pakai, terlalu panas. Tapi alhamdulillah lupa nak pesan bawa kipas. Alhamdulillah aku bawa kipas, so bolehlah kipas tu kita pakai kan. Dan kepada orang yang macam suka mudah kencing ke apa, better bawa botol lah. Kita tak nak kencing merata kat sana kan. Takut kita terbijak apa semua kan. So kita bawa botol lah. Itu paling selamat, penting tu. Okey, lepas kita orang dah sampai kat sana, kita orang dah duduk lepak, kita orang tengok macam tak ada harapan je. Memang macam tak ada harapan je. Gelap, macam putih je. Bintang-bintang sikit kecil pun tak nampak. Kita orang test dulu. Okay, antara kalau aku pakai Xiaomi 13T, aku test dulu menggunakan smartphone dulu. Aku tak keluar lagi kamera. Aku test dulu, aku tengok cuaca okey tak. Aku snap, aku buat slow shutter pun tak nampak. Aku buat kita naikkan ISO pun tak nampak. Sebab biasa kalau Milky Way ni kita naikkan ISO tinggi. Dan kita jangan terlalu slow shutter sebab kita takut bintang kita tu jadi macam bergaris. Ataupun dia terlalu tak nampak dia punya biji-biji bintang tu. So bila kita naik ISO tinggi, biji tu akan keluar, akan timbul lah. Biasa macam tu lah. Dan kita pakai aperture, kalau kamera kan kita pakai aperture paling tinggi yang kamera tu boleh bagi. Contoh kalau macam kit lens dia boleh bagi 4.5 kan. Kita pakai 45. Kalau 1.2 ada, kita pakai 1.2. Sebab kita kalau boleh nak cahaya tu terang tapi tak nak terlalu slow shutter. Okay. Itu antara tips dia lah. So bila dah tunggu kat situ, kita orang tunggu memang lama lah. Tunggu pukul 12 sampai pukul 1. 1 sampai pukul 2. 2 lebih kurang dekat pukul 3 kita orang dah test lagi pun tak dapat. Memang malam tu memang tak luck lah, memang tak ada Milky Way tu. Tapi bila tengok di apps memang nampak. Ini adalah apps yang aku guna untuk tengok Milky Way. Ini apps, dua apps ni lah aku guna. Dan kalau yang lebih advance lagi, kita guna apps ni lah. Apps ni ramai yang pakai, fotografer landscape. So bila kita orang tunggu tu tak dapat lah, sekali adalah idea yang keluar. Dalam masa yang sama tu adalah idea yang keluar, pergi gunakan lampu untuk shoot. Ni antara geng yang ada lah, bukan idea aku. Okay, ni yang ada kat situ. Jadi dia orang test menggunakan lampu LED yang dia orang bawa tu. LED tu bawa yang ada RGB. So dia boleh tukar-tukar warna kan. Kita pakai yang tu. So team aku adalah yang set up benda tu, buat snap semua. Jadi aku snap daripada jauh je, sebab kita orang duduk, ada yang duduk kat ujung sini, ada yang duduk kat tengah, ada yang duduk kat tepi. Dalam masa yang sama tu dah semua dah kering idea dah tak tahu nak buat apa, hanya snap pokok je. Lepas tu adalah yang idea yang keluar tu buat snap cahaya lampu tu dia orang buat. So aku duduk kat tepi ni, aku latih je lah, buat latihan snap reflection. Lepas tu aku snap lah, tengok tempat-tempat, bukan apa snap, nak tengok lah kok ada lagi Milky Way kat bahagian mana kan. So dalam masa lama tu sampailah lebih kurang dalam pukul 4 lebih macam tu lah, 4 lebih. Dah tak ada sangat, hujan pula masa hari tu. Itulah pengalaman tu yang aku cakap tu, paling penting jangan lupa bawa cover bag kita tu.
Kalau tak ada, kita bawa je plastik apa, bungkus beg kita. Sebab hujan hari tu boleh tahan agak lebat juga. Tapi Alhamdulillah beg aku tu dah memang dia ada bagi cover. Dia dah ada cover plastik yang kita sekuk je beg tu. So aku pakai beg plastik tu lah, aku sekuk je. Alhamdulillah kamera aku semua okey. Tak kena hujan. Sebab dalam masa yang sama aku tak keluar pun kamera tu. Sebab kan kita tunggu dah, tak ada Milky Way kan. So malas nak set up untuk keluarkan kamera. So kita pakai telefon je lah. Kita ambil gambar pakai telefon je lah. So daripada situ dah tak ada Milky Way tu, kita orang pun bergerak. Daripada Pasir Panjang kita gerak kepada Sungai Sekawang. Okay. Sebab apa kita pergi Sungai Sekawang? Sebab di Port Dickson ni, antara tempat ni dua ni adalah tempat yang berbeza. Bila kita pergi Pasir Panjang untuk kita ambil sunset, matahari terbenam kan, kita ambil kat Pasir Panjang. Tapi kalau Sungai Sekawang kita kena ambil sunrise. So daripada pukul 4 pagi tu kita bergerak pergi ke Sungai Sekawang sebab kita target nak ambil sunrise pagi tu. So pagi tu sunrise kita nak ambil tu, kita kena pergi ke Sungai Sekawang lah. So kita orang gerak ke Sungai Sekawang dalam pukul 4 lebih tu. Pergi-pergi kita lepak lah kat jetty tu. Tapi dalam masa yang sama cuba-cuba jugalah tengok kawasan tu. Takut-takut ada Milky Way juga tapi tak dapat sebab tempat tu cerah. Sebab tempat boat, ada tempat orang jetty-jetty kan semua kan kat tengah laut tu. Jadi cerah lah kawasan tu. Jadi memang tak dapat. So kita lepak lah. Ada yang tidur, ada yang tak boleh tidur. Tunggu je lah sampai ke subuh. Dan subuh kita orang gerak. Kalau korang yang pergi ke snack kat Sungai Sekawang untuk waktu sunrise, jangan bimbang, masjid dekat je kat situ. Nanti boleh pergi ke masjid ke situ. So, lepas kita orang pergi, solat semua, settle. Kita orang balik kat jetty. Tunggu untuk matahari terbit. Itu sunrise kan. Bila tunggu. Benda yang kita orang tunggu pun juga tak dapat. Bukan, orang kata peluang dia. Kita orang tunggu matahari terlindung dengan awan. Jadi cuma ada merah sikit macam tu aje dekat ujung langit. Dia cantik sebab dia ada antara dua bukit tu, matahari kan keluar kat situ. Memang cantik dekat Sungai Sekawang ni. So snap je lah apa yang ada. Dan adalah pakcik yang nelayan dekat situ, dia cakap apa, semalam punyalah cantik, matahari punya naik merah, kuning, tapi korang tak ada. Tapi bila dah mula mendung macam ni, korang pula nak ambil gambar. So memang tak ada rezeki kita kali tu untuk snap sunrise. Jadi itulah satu pengalaman sepanjang malam sampai ke pagi sampai ke pagi kita orang nak snap dua benda yang berbeza lah, maknanya Milky Way satu dan yang pagi tu kita orang nak snap kat Sungai Sekawang. So bila dah tak ada matahari ni, kita kena carilah apa yang ada supaya kita boleh snap dan kita boleh buat balik. So itu style aku lah. Kalau aku pergi satu tempat, kalau aku tak dapat yang apa aku nak, aku snap satu benda yang boleh bawa pulang, boleh buat buat balik hasil gambar kita tu. Kita carilah, perahlah idea kita yang mana kita ada tu, kita snap. Jadi daripada pengalaman yang panjang tu, ini je lah yang aku ambil gambar betul-betul. Sebab ini je lah yang ada masa, orang kata apa, yang okey lah untuk aku ambil, untuk aku bawa bagi tontonan kepada korang. Aku menggunakan ST200 pagi tu sebab malam tu aku test pakai telefon tapi dah tak ada, jadi aku abaikan je lah. So pagi tu aku guna ST200 sebab kita dah start ada cahaya matahari, kita nak fokus tu pun dah tak ada masalah kan. So pagi tu aku dah guna ST200, aku snap gambar yang ada di Sungai Sekawang. So inilah video dia, korang tontonlah. InsyaAllah next time kita akan cuba lagi cari pengalaman baru dalam fotografi. Dan jika ada kekurangan, korang boleh komen di bawah, bagi baik pulih ataupun cadangan baru. InsyaAllah saya pun akan cuba juga untuk snap balik
Milky Way, sebab pengalaman yang pertama tu adalah mengajar kita bagaimana untuk mengambil gambar Milky Way. So aku kena pergi snap kedua itu, macam mana dah dapat gambar tu. Sebab dia ada lagi, orang kata apa, proses terusnya. Selepas kita dapat pergi tempat, kemudian kita ambil gambar. Lepas ambil gambar, kita nak proses pula gambar tu, macam mana kita nak dapatkan supaya betul-betul kita dapat yang terbaik hasil gambar tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next time. Bye bye.